Letak handphone ni nak tengok jam. Kau jam ni pakai? Tu ni. Okey. Mak penuh. Mak penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kau banyak mak penuh weh. Ha? Ni mak penuh no, belah tepi. Dia buat DP mak. Bukan mak penuh no. Belah tepi tu. Mau gila lagi. Kat masjid tinggal ya. Tak boleh dah. Oh. Orang tengok bel paper. Pasti hari ni. Bagi balik Bagi balik. Acerah je apa? Oh. Rezeki. Berkat je Izzik Nawawi Nawawi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'alumi wa'alumi fid dharain amin. Mana? Pesawat 20? 1. Qala al-muallif, maka hendaklah membanyakkan talbiyah. Maka hendaklah tu yakni bagi haji lah. Orang haji membanyakkan talbiyah pada jalannya yang Muzdalifah. Mana jalannya ni jalan menuju ke Muzdalifah. Jalannya ni jalan menuju ke Muzdalifah. Maka hendaklah ia seorang tu mengqasadkan yakni menuju jalan Ma'zamain. Ma'zamain. Iaitu jalan Ma'zamain ni jalan antara dua bukit. Dia gini. Kalau kata kitab-kitab ni, kalau dia dalam mana sifatul haji ni, kalau dia suruh ikut jalan tu makna dia tiba. Ikut jalan ni, ikut jalan tu, tak. Jadi dulu jalan dhab, semua ni ghalibnya kerana ittiba, suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah. Mak zaman ini wallahu alam jalan mana kita tak tahu. Zaman dulu ni. Iaitu jalan antara dua bukit pihak kanan yang datang daripada Arafah. Serta ini hal keadaan serta kelakuan yang tetap. Tetap tu yakni tawaduk. Jangan jalan mendabik dada. Jalan tawaduk. Jalan nampak merendah diri. Dan jika didapatnya seorang lapang, akan berlapang. Lapang ni tak ramai manusia. Kita duduk berjalan tiba-tiba orang tak ada. Maka jawab bersegera ia akan perjalanannya. Jawab bersegera ini mempercepatkan akan perjalanannya. Di situ ini sebab apa? Nak suruh sampai cepat Muzdalifah. Nak suruh apa? Cepat sampai Muzdalifah. Tu kan ilat dia. Habis. Kata Qaffal, kata Syekh Qaffal. Anda tak ingat lu Qaffal tu kalau itlaq Qaffal apa tu? Qaffal Syashi ke Marwazi? Tak ingat. Kabir ke Sori? Saya judi bisa sebut lu. Ni tak ingat. Qaffal ni dia asal dia kuful. Dia kuful ni makna mangga, kedai ayam. Kedai ayam. Kedai ayam tu apa kedai ayam? Kedai ayam dia. Makin. Sebab. Kedai ayam tu tak? Kenal kedai ayam? Tempat yang simpan tahi. Makan ayam lah. Bekas lah. Pak Haji. Ha? Bagi dia lagi. Makan ayam. Buat ayam. Organ. Oh, organ ayam lah. Kedai ayam lah. Oh. Kedai ayam tak? Kedai ayam tak? Bukan tu. Takkan kata pedai ayam tak ni. Qaffal ni bila kuful. Kuful ni pedai ayam. Tak pedai ayam. Ni orang Kedah dia tahu pedai ayam. Pedai ayam tu mangga lah. Mangga. Ibu kunci. Ya, ibu kunci. Jauhnya? Tahu. Tahu qifi. Dia sebab dia buat ni, aku buat kuful. Dia buat mangga. Tu orang panggil Qaffal. Habis tu.
Jauh dok. Kata Qaffal. Yakni kata Syekh Qaffal. Qaffal ni ulama lah. Cuma dia katanya dia apa? Duk buat kunci dengan buat mangga. Tu orang panggil Qaffal. Maka ia haji tu, orang haji tu talbiyah pada setengah ketika, ni setengah masa. Dan takbir pula pada setengah ketika. Kita kalau ikut muktamad tak, hanya talbiyah aja. Sebab apa? Sebab takbir tu bila? Bila kita melontak. Bila kita melontak tu habislah masa talbiyah. Faham? Bila melontak habis lah. Jadi waktu tu hanya takbir. Tak boleh ni pandangannya. Dan takbir pada setengah ketika. Kerana ia seorang malam hari raya gini, kerana ia seorang malam, yang ni berada di malam. Kerana ia seorang malam, yang ni berada di malam hari raya. Habis itu. Titik itu. Jadi ni dia kerak kalam ni. Di kalam ni tidak zahir mana. Jadi elak dia apa? Talbiyah separuh, takbir kadang-kadang. Sebab apa? Sebab dia itu berada di malam hari raya. Ha, betul? Malam hari raya tu dituntut untuk takbir. Kerana malam hari raya tu dituntut apa? Takbir. Maka apabila sampai ke Muzdalifah, ada gugur dal, butir tak? Muzdalifah. Maka sunat ia seorang membaca Allahumma hadhihi Muzdalifatu. Jama'ta fiha sanata mukhtalifatan. Nas'aluka hawaija mu'tafinatan. Faj'alni mimman da'ak. فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته. اللهم هذه ya Allah, ini Muzdalifah. Ini tawassul dengan tempat tu. Jama'ta fiha, telah menghimpunlah oleh engkau fiha pada Muzdalifah as-sanata, pada tahun ini. Bukan as-sanah. Betul. Bukan as-sanah. Al-sinah, lidah tu. Al-sinatan mukhtalifatan. Jama'ta fiha, menghimpunlah oleh engkau padanya Muzdalifah tu al-sinatan, akan lidah mukhtalifatan, yang berbeza-beza. Nas'aluka, kami mohon akan dikau hawaija, beberapa hajat. Mu'tafinatan. Cek baik, tanafah makna apa? Tanafa. Di sini lidah. Ada tanaf. Pelik tak sini mu'tanifatan. Masa ni memang tinggal pada dia, tak ada betul mana. Sat. Main pun nak. Ya Syamilah ada syarah. Ada syarah. Wa nas'al faj'alni, maka jadikan akan daku ya Allah, mimman da'aka, daripada orang yang berdoa akan dikau.
Fastajabta lahu, maka engkau kabulkan lah. Engkau makbulkan akan doa. Baginya nyaman. Wa tawakkala alaika, atau pada da'aka, daripada orang yang bertawakul. Orang yang bertawakul alaika atas kamu. Fakafaitahu, maka engkau memadai oleh engkau akan dia. Kafaitahu lah. Fakafaitahu. Boleh tak ada masalah. Dia sebab mana fakafaita lahu lah. Tak boleh. Mu'tanifatan. Fastajabta. Ada alif lepas sah. Oh, for tu alik ni ya. Alik Hamzah Wasal. Allahumma azim. Mu'tanifatan. Ada doa ni. Boleh ihya. Wah, dia cari balik. Kata dia, faj'alni mimman da'ak. Habis tu, dan sunat mandi. Kemudian selepas daripada setengah malam. Malam tu malam ke-10. Kerana wukuf di Masy'aril Haram. Wukuf di Masy'aril Haram ni tempat dalam Muzdalifah. Ni sunat, dah wajib. Masy'aril Haram ni tempat di dalam Muzdalifah. Ni hukumnya sunat, wukuf di Masy'aril Haram. Dah wajib, sunat. Boleh. Habis. Tak tahulah kalau orang buat haji, orang Malaysia sempat tu wukuf Masy'aril Haram. Dengar cerita tak sempat ya. Tak. Sempat. Dan kerana hari raya, atau pada kata kerana. Dan kerana hari raya. Bobik ada kata hari raya. Bobik hari raya. Dan kerana melontar Jamratul Aqabah. Cakap lah. Dan kerana melontar Jamratul Aqabah. Mak sama lebih. Maka memadai dengan satu mandi sahaja. Dan apabila diniat ketiga-tiga, boleh pahala tiga-tiga.
Dan apabila niat 3-3 boleh 3-3. Sekatnya. Tetapi ditakhir, maksud kita. Tetapi ditakhir mandi hingga fajar. Hingga fajar itu, ini hingga apa lepas subuh. Khabar ialah afdal. Demikian lafaz niatnya mandi. Nawaitul ghusla sunnatal wuqufi wal 'id. Habis. Tapi boleh sambung warramya jamar aqabah. Ai warrami jamratal aqabah. Warrami jamratal aqabah. Sahaja aku mandi sunat wukuf dan hari raya, maka sekurang wajib titik tu. Maka sekurang wajib. Khabar ialah mabit di Muzdalifah itu sesaat. Sesaat tu makna selahzah, bukan 1 jam. Sesaat. Sesaat ini buat selahzah. Lebih sikit berbeza dengan Mina. Mina berbeza dengan Mina. Berbeza dengan Mina. Kerana Mina bahawa kena lebih dari setengah malam. Kerana Mina kena lebih dari setengah malam. Mana malam tu, kalau di Mina tu malam tu bagi 2, itu kena lebih. Kalau 12 jam maksudnya 6 jam seminit. Lagi tu. Berbeza dengan Mina, kalau Mina kena lebih daripada setengah malam. Cimi. Kambingmu. Kambing mi kan? Oh, gana dia tu. Tentu. Sini. Ha? Kenapa? Kenapa dia? Sudah. Dah. Jadi tak nak dia kalah rijuh tu. Dulu tak lambat sini tak? Tak nak potong rumah tak? Kemudian katanya, Rayah, jikalau tu rayah. Jikalau ia seorang lalu ni melintas kerana menuntut sahaya yang lari. Dan walhal tiada mengetahui ia seorang akan Muzdalifah. Atau ia seorang tidur sekalipun. Ada masalah. Manakala ada okey, manakala ni hal. Mana hal keadaan sesaat itu. Hal keadaan sesaat itu. Maksud kita. Hal keadaan saat itu, manakala tu mana hal keadaan saat itu. Ada ia mabit. Ada ia mabit. Kemudian selepas daripada setengah malam.
Dan walhal. Ada ia seorang sudah wukuf di Arafah. Ha, kita tahu lah. Faham tak ni? Kalau ni, memanglah sesaat. Tetapi dia kena daripada selepas separuh malam kedua. Mabit bimuzdalifah lailatan nahri tak? Hendaklah dia sesaat itu selepas daripada separuh malam yang kedua. Betul tak? Bermakna 2 malam. 1 malam tu bahagi 2. Betul tak? Contohnya bahagi malam. Lepas maghrib sampai ke subuh. Dapat separuh malam tu pukul 12. Jadi kena ambil sesaat tu lepas pukul 12. Sebelum tu tak memadai. Dia kata tu dia. Kemudian daripada setengah malam. Kemudian ada syarat lagi. Dan ada ia sudah wukuf di Arafah. Kan wukuf Arafah habis je masa. Tak lagi. Malam raya tu boleh pergi wukuf di Arafah. Tak boleh. Kalau pergi Mina dulu baru pergi Arafah tak jadi. Arafah jadi. Mina tak jadi. Mina pula apa? Muzdalifah, sorry. Faham tak? Dobit dekat Arafah. Dobit dia. Adapun jikalau mabit di Muzdalifah. Adapun jikalau mabit di Muzdalifah, sebelum lagi ia wukuf di Arafah. Sebelum lagi ia wukuf di Arafah. Maka tidak dikira mabitnya. Tidak dikira mabitnya. Habis. Boleh faham dah dobit dah. Kena mana? Arafah dulu. Faham? Maksud tak? Tetapi sunat ia seorang. Bermalam di sana. Di mana? Di Muzdalifah. Hingga subuh. Hingga subuh. Dobit kerana keluar daripada khilaf. Yang mewajibkan. Habis itu keluar dari khilaf yang mewajibkan. Tak apa, depan dia cerita qil tu. Itu kata masuk kita. Kata qil wajib ia seorang bermalam hingga subuh. Bermalam barang Muzdalifah hingga subuh. Bermalam ni sini bukan faham tidur, duduk ada tu malam. Maka barang siapa turun ke Mina belum, yang ni sebelum Mina ke Muzdalifah kita faham ni. Dia Mina bila? 3 tasyrik tak? Tak. Maka barang siapa turun ke Mina belum, ini sebelum lagi setengah malam. Malam apa ni? Kalau dobit gurunya malam ni malam raya. Sebelum lagi setengah malam ni beliau. Separuh malam yang kedua hari raya lah. Separuh malam yang kedua hari raya. Ada tidak? Maka wajib atasnya barang siapa tu dam. Dam apa yang ditulis? Dam tertib dan takdir. Ni dam tertib dan takdir. Baik. Saya bawa. Tak nampak ni. Tadi duk bahas Muzdalifah tak? Ini ni malam 11, 12, 13 ni.
Separuh malam tu dah masuk lah waktu tawaf dengan waktu mengantar. Cuma waktu Aqabah tak? Aha, betul? Kalau faham gitu tak? Turun ke Mina belum. Sebelum lagi setengah malam. Maka wajib atasnya dam. Yalah sebab nak bermalam. Nampak ni. Ada lah. Sangkut dia nak baca. InsyaAllah khatam. InsyaAllah jangan risau. Pasal nanti tak tahu nak main bila. Kena berbih. Kita tunggu. Kita ada 2 bulan pula. Wah.